wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin Kaunseling edisi Sekolah Kebangsaan Jalan 6 Januari 2026 yang membawakan soretan aktiviti unit bimbingan dan kaunseling sepanjang bulan ini. Amalan Guru Penyayang merupakan satu program berterusan yang memberi penekanan kepada penghargaan dan kesejahteraan murid melalui pelbagai aktiviti bermakna. Antaranya ialah menyambut kehadiran murid, menyambut hari lahir, penghargaan pencapaian murid serta pelbagai aktiviti lain yang dilaksanakan sepanjang tahun. Bagi tahun ini, program ini telah dimulakan seawal hari pertama persekolahan dengan sambutan kehadiran murid yang diraikan oleh guru bimbingan dan kaunseling bersama barisan pentadbir serta guru-guru SK Jalan 6. Sambutan mesra dan ceria ini jelas memberi kesan positif apabila murid-murid kelihatan gembira, ceria dan bersemangat untuk hadir ke sekolah. Sepanjang minggu pertama persekolahan, pelbagai aktiviti telah dijalankan bagi memastikan murid berasa seronok dan selesa berada di sekolah. Unit bimbingan dan kaunseling turut mengisi slot khas bagi menceriakan suasana serta membina emosi positif murid. Antara program utama ialah program transformasi diri yang bersifat menghiburkan, berinformasi dan berilmiah. Program ini telah dilaksanakan secara berperingkat bermula pada 12 Januari untuk murid tahun 4, diikuti 13 Januari bagi murid tahun 5 dan 14 Januari untuk murid tahun 6. Pengisian program ini telah merangkumi pengenalan unit bimbingan dan kaunseling, penerapan budaya 4S iaitu senyum, salam dan sapa, konsep SMART, program sayang serta kesedaran mengenai cegah buli dan gangguan seksual. Seterusnya, pada 20 Januari, unit bimbingan dan kaunseling telah menganjurkan program pengenalan cegah dadah. Program ini memberi pendedahan awal mengenai bahaya serta kesan buruk rokok dan vape terhadap kesihatan dan kehidupan murid. Pelbagai perkongsian dan penjelasan telah disampaikan oleh Cikgu Amri dengan harapan agar murid-murid dapat memahami risiko yang terlibat serta terus menjauhi rokok dan vape demi masa depan yang lebih sihat dan sejahtera. Sekian sahaja Buletin Kaunseling edisi Januari 2026. Teruslah menjadi insan yang lebih baik demi senyuman di jiwa. Ayuh kita sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi rakan-rakan dan juga persekitaran. Bertemu lagi di Buletin Kaunseling edisi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.